Dalam surah Al-Baqarah ayat 178, rahmat itu adalah as-sa'ah, keluasan, luah. Dalam surah Al-An'am ayat 12, rahmat itu adalah keampunan. Dalam surah Hud ayat 43, rahmat itu adalah pemeliharaan. Bahasa mudah, rahmat ni macam-macam. Maka kita sebagai manusia yang lemah dan kerdil, kita sangat nak kepada rahmat ini, atau saya bahasa mudahkan, kasih sayang Allah ini. Tuan-tuan, Allah sayang pada kita luar biasa. Allah sayang pada kita lebih daripada mak kita sayang kita. Itu kena ingat. Mak kita sayang dah kita, tapi Allah sayang kita lebih daripada mak kita sayang kita. Buatlah dosa besar mana pun, kalau kamu surrender, aku maafkan, aku lupakan, aku sayang pula pada awak.